Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Nazran Syahmi bin Azmi. Nombor pendaftaran 04 DPM 23F1006. Ini kami akan membentangkan tentang satu syarikat yang telah kami buat. Sebelum kami mulakan, izinkan kami terangkan sedikit pengenalan tentang apa yang syarikat kami sediakan di dalam website tersebut, laman sesawang tersebut. Jadi, website ini kami telah menciptakan khas untuk orang yang suka pakaian yang casual dan streetwear, yang moden dan bergaya. Apa yang seringkas kata, syarikat kami fokus untuk sediakan pelbagai pilihan pakaian berkualiti dengan harga yang berpatutan. Di website ini, korang boleh cari koleksi untuk lelaki dan perempuan, dari baju t-shirt, kemeja, sampaikan seluar kargo dan pelbagai lagi jenis seluar yang korang boleh dapatkan di website tersebut. Jadi kami faham betapa pentingnya gaya dan keselesaan dalam kehidupan seharian. Jadi semua koleksi yang kami telah disediakan di dalam website tersebut telah dipilih dan diteliti untuk memenuhi keperluan yang korang perlu. Jadi saya akan terangkan sedikit apa yang best ataupun yang terbaik lah untuk website syarikat kami yang telah kami buat. Ialah kami memastikan bahawa pengalaman membeli belah menjadi mudah dan menyeronokkan. Dari segi harga memang berpatutan. Ada juga tawaran penghantaran percuma iaitu free shipping seperti Shopee dan Lazada yang biasa korang tengok sebelum ni kan. Macam sale 11-11, 10-10 macam tu kan. Dan kami juga menyediakan tawaran tersebut kepada anda semua di website kami. Jadi apa yang korang boleh nikmati lagi ialah jika korang beli lebih daripada harga RM50 dan ke atas, korang boleh mendapatkan barang yang seterusnya dengan harga yang jimat dan sangat berpatutan. Selain itu, kami sentiasa mengemaskini koleksi pelanggan yang fresh dan terkini. Jadi kami juga aktif di media sosial bahawa kami ingin memastikan pelanggan mudah untuk mengikuti perkembangan terbaru dan dapatkan inspirasi gaya yang terkini. Jadi seperti yang korang tengok dekat slide yang saya tunjuk tu, ada senarai barangan yang telah kami sediakan dan harga yang terpapar di website kami. Jadi korang boleh tengok terdapat pelbagai jenis variasi pilihan yang kami telah sediakan. Jadi untuk syarikat kami bangga dapat membantu pelanggan mencari pakaian bukan sahaja cantik tetapi untuk kegunaan harian. Kami rasa bahawa website kami ini direka dengan user experience di mana yang bermaksud yang mudah supaya sesiapa pun boleh shopping tanpa stres. Tak kira umur, tak kira limit, tak kira sesiapalah. Jadi kalau korang nak cari pakaian yang casual dan yang stylish dengan harga yang okey dan terbaik, jangan lupa singgah ke website syarikat kami. Kami yakin korang akan puas hati dengan servis dan produk yang kami tawarkan. Jika korang nak tengok lagi banyak maklumat ataupun gambar-gambar yang kami telah paparkan di kedai kami, korang boleh tekan ikon Instagram dan Facebook di bawah website kami ini. Korang boleh scroll sampai ke bawah dan korang akan jumpa ikon tersebut. Korang boleh tekan dan dia akan direct ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aikal Bukhari bin Nizam, nombor metri 04 DPM 23F1113. So, hari ini saya nak terangkan dengan lebih detail tentang cara untuk membeli produk streetwear di website kami serta proses pembayaran yang disediakan. Pertama sekali, untuk memulakan pembelian, anda perlu melayari website kami di homepage. Anda akan nampak pelbagai koleksi streetwear terkini yang kami tawarkan seperti t-shirt oversize, t-shirt bercollar, hoodie dan jaket. Cara untuk membeli sangat mudah dan straightforward. First, browse atau layari katalog untuk produk kami. Anda boleh guna navigation menu di bahagian atas untuk pilih kategori tertentu. Contohnya,
seperti men's style and women's style dan sale item. Kami juga ada function search kalau anda dah tahu spesifik item apa yang anda cari. So, bila dah jumpa produk yang anda minat, klik pada gambar atau nama produk tu. Anda akan dibawa ke produk detail page. Di sini anda boleh tengok gambar produk dari pelbagai angle, baca description lengkap tentang bahan, design dan features produk tersebut. So, yang penting, pastikan anda pilih saiz yang betul. Kami sediakan saiz chart untuk rujukan. Biasanya ada saiz S, M, L, SL dan XXL. Kalau anda tak pasti saiz mana yang sesuai, boleh refer kepada measurement guide yang kami sediakan. Setiap produk juga ada stock availability indicator, jadi anda tahu terus sama ada item tu in stock atau tidak. So, lepas dah confirm saiz dan warna, kalau ada pilihan warna, klik button add to cart. Produk akan masuk ke dalam shopping cart and anda boleh continue shopping untuk tambah lagi item atau boleh proceed terus ke check out. So, satu pesanan, sebelum anda check out tu, double check shopping cart anda, pastikan kuantiti, saiz dan color semua betul. Kalau nak update kuantiti atau nak remove item, boleh buat terus dari cart page. So, mari kita bincang tentang payment method yang kami terima. Kami sediakan pelbagai pilihan pembayaran untuk memudahkan pelanggan. So, first choice is online banking atau FAS. Ini adalah cara paling popular dan selamat. Anda boleh bayar terus dari bank account anda. Kami accept semua bank utama di Malaysia seperti Maybank, CIMB, Public Bank, RHB dan lain-lain. So, proses ni instan dan order anda akan diproses segera sebaik sahaja payment confirm. Second, kami accept credit card dan debit card, Visa dan Mastercard. Pembayaran melalui kad juga instan dan secure. Website kami guna payment gateway yang certificate dan encrypt untuk pastikan data kewangan anda selamat. Ketiga, untuk mereka yang prefer e-wallet, kami terima Touch and Go e-wallet dan juga Boost. Cara ini sangat convenient, especially untuk generasi muda yang memang dah biasa guna e-wallet. Dan pilihan keempat iaitu bank transfer atau bank in manual. Kalau anda pilih cara ni, lepas place order, anda akan dapat detail bank account kami. Anda perlu transfer dalam masa 24 jam dan upload payment receipt sebagai bukti. Order akan diproses selepas kami verify payment anda. Selepas payment berjaya, anda akan terima order confirmation email yang ada order number dan details pembelian anda. So, anda boleh track order status melalui website kami dengan masukkan order nombor itu. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ahmad bin Ramainar, matric number 04 DPM 23F1093. Sebelum saya akhiri, saya nak highlight satu features penting yang ada di website kami, iaitu social media integration. Kalau anda scroll ke bawah bahagian website kami, anda akan nampak footer section di situ. Kami ada sediakan ikon untuk Instagram dan Facebook. Ini bukan sekadar decoration, tapi ia adalah direct link kepada official social media account kami yang berkaitan terus dengan brand streetwear. Bila anda klik pada ikon Instagram, anda akan terus dibawa ke Instagram page kami. Di sana anda boleh tengok konten yang lebih casual dan up to date, termasuk behind the scene, customer photos, styling tip dan juga sneak peek untuk upcoming collection. Kami kerap update Instagram stories dengan promo flash sale atau limited edition drops. Kami memang recommend untuk follow supaya tak miss out apa-apa deals menarik. Manakala untuk Facebook icon pula, bila anda klik, ia akan redirect terus ke Facebook page kami. Share longer from content seperti lookbook lengkap, detail product reviews dari customer dan juga live session untuk product launch. Facebook page kami juga aktif dengan community engagement. Anda boleh baca testimoni dari pelanggan lain dan tengok real photos dari mereka yang dah beli produk kami. Satu kelebihan bila anda follow social media kami ialah anda boleh direct message kami untuk sebarang inquiry, sama ada nak tanya tentang stock, sizing atau nak buat custom order. Tim kami akan reply secepat mungkin. Biasanya respon time kami dalam 1 hingga 3 jam sahaja. Jadi sangat-sangat encourage untuk anda bukan sahaja shopping di website, tapi juga connect dengan kami through social media platform ini. Ia bukan sekadar untuk marketing, tapi kami nak build community of streetwear enthusiasts yang share same passion untuk fashion style. Sekali lagi terima kasih atas sokongan anda. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Facebook.